Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan saya muliakan saudara pengacara majlis, terima kasih yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengerusi pengasas Parti Pribumi Bersatu Malaysia, mantan Perdana Menteri Malaysia yang begitu besar jasanya kepada kita semua. Pada malam ini beliau hadir dan kita juga telah mendapat satu perkabaran berita yang mendukacitakan pemergian kekanda yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Najib Yassin. Dan marilah kita sama-sama membacakan surah Fatihah dan kita sedekahkan bacaan kita kepada Allahyarham kekanda Tan Sri Muhyiddin Yassin. Al-Fatihah. Bismillah. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat, ditempatkan bersama-sama dengan orang yang beriman serta orang yang beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Rakan-rakan pimpinan yang berhormat Datuk Dr. Razi Jidin, Naib Presiden, Saudara Anik Pakar, Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Sembilan, calon-calon Parti Pribumi Bersatu Malaysia di dalam pilihan raya Negeri Sembilan, rakan-rakan pimpinan MPT, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua sayap bahagian-bahagian, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Ibrahim Ali, pengerusi ataupun Presiden Parti Putra Malaysia. Bukan mula buat beliau. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Saya hari ini datang terlewat ke Negeri Sembilan, namun apabila tiba sewaktu kempen pilihan raya telah bermula, saya mendapati satu perasaan yang begitu terharu, terlalu bangga, kerana pada waktu mula-mula Tan Sri Muhyiddin melahirkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini dengan logo bunga rayanya, hari ini dapat saya lihat bendera bunga raya berkibar di seluruh Negeri Sembilan ini. Walaupun sebenarnya hasrat kita untuk menggunakan logo ini pada tahun 2018 lagi, tetapi begitulah keadaannya apabila kita tidak dibenarkan, parti kita tidak dibenarkan untuk digunakan logo pada pilihan raya berkenaan, dan hari ini kita dapat gunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini juga saya merasakan apa yang sedang berlaku kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang dilahirkan kerana menentang kleptokrat, menentang salah guna kuasa. Parti yang ditubuhkan bagi mengangkat rakyat yang dikinjak-kinjak, rakyat yang telah dicuri hak mereka, dan parti ini ditubuhkan untuk mengembalikan hak kepada rakyat. Dan keadaan yang seakan-akan serupa berlaku pula sekarang ini, apabila kita yang berada di dalam satu perikatan yang cukup baik, dipimpin oleh yang berhormat Tan Sri Presiden kita, segalanya berjalan dengan baik, dan seolah-olah kalau kita ke mana juga kita pergi, kita tanyakan kepada orang ramai, mengatakan bahawa perikatan inilah yang akan kembali mengetai kerajaan, bukan sahaja di Negeri Sembilan tetapi di seluruh negara. Semua telah bersedia untuk menerima keadaan itu, tetapi akibat sekali lagi apabila kita membenarkan pimpinan-pimpinan yang rakus, yang bernafsu besar, yang tidak tahu, tak ada sifat sabar, bila diberikan peluang dipijak pula orang yang memberi peluang, maka kita berada di dalam keadaan
sebegini pada hari ini? Apakah kita berasa seronok kerana kita tidak lagi bersama dengan rakan-rakan kita di dalam komponen parti yang telah ditubuhkan oleh Presiden kita sendiri? Tidak. Saya rasa sedih. Saya seronok bekerjasama dengan rakan-rakan komponen sebelum ini. Tetapi pimpinan mereka mengambil keputusan untuk tidak bersama dengan kita. Apa dosa kita? Apa salah Tan Sri Muhyiddin? Apa salah pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia? Apakah kita telah lari daripada perjuangan mengangkat syiar Islam? Apakah kita telah lari daripada semangat untuk memartabatkan bangsa Melayu dan mempertahankan kedaulatan negara kita? Tidak sama sekali. Tetapi kerana berkasih sayang dengan seorang pemimpin yang tidak tahu kenang budi, mereka sanggup meninggalkan kita dan mereka juga berjinak-jinak bersama dengan musuh mereka yang demi kuasa dan demi meletakkan kedudukan mereka sendiri di dalam tempat-tempat yang selesa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak mengapa. Perkara ini telah kita lalui sebelum ni. Datuk Zamri, Assalamualaikum, tahniah dia sebagai calon, insya-Allah berjaya. Kita bagi tepukan Datuk Zamri. Dengan apa yang telah berlaku pada kita hari ini, kita akan terus melangkah. Bendera kita berkibar, jentera kita berjalan. Saudara ni berkata PDM tak ada yang tutup. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik. Malahan saya tengok rakan-rakan komponen kita pun cemburu tengok jentera kita berjalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu terangkan kepada rakyat bahawa semangat perjuangan kita tak pernah pudar. Kita tetap dengan apa yang telah kita pegang sebelum ini. Kita telah dididik oleh Tan Sri Presiden kita untuk terus mengangkat martabat bangsa Melayu. Kita terus dengan semangat untuk meningkatkan syiar Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kalau kita kekal dalam keadaan itu seperti mana yang berlaku pada tahun 2018, walaupun kita merasakan bahawa susah sangat nak berjalan sekarang ni, susah sangat kita rasa dizalimi, dikhianati oleh rakan-rakan kita sendiri. Tetapi percayalah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kekal dengan semangat di hati kita bekerja demi rakyat kerana Allah, kalau kita melangkah selangkah demi selangkah dengan niat kita untuk bekerja demi untuk meningkatkan syiar Islam, Allah akan buka jalan kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah pada 2018 kalau Allah katakan bahawa kamu akan dapat menubuhkan kerajaan, kamu tetap akan dapat menubuhkan kerajaan. Yakin atau tidak? Yakin. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah pegang, insya-Allah selepas 1 hari bulan, apabila kita dah kembali dapat memegang tampuk pemerintahan kerajaan, apakah yang kita akan lakukan? Kita akan menunaikan setiap janji-janji kita yang telah kita masukkan dalam manifesto kita. Setuju tak? Setuju. Apakah kita mampu lakukan, tuan-tuan dan puan-puan? Saya amat yakin kita sebenarnya amat mampu. Tan Sri Muhyiddin yang mempunyai pengalaman yang begitu luas akan menjadi guru kepada kita untuk kita tanyakan apa juga permasalahan, dan insya-Allah beliau akan memberikan kita jalan-jalan bagaimana nak memberi manfaat kepada rakyat. Kita di sini bukan berada di sini untuk nak pastikan saudara Anip menjadi YB, saudara Tun Faizal menjadi YB dan rakan-rakan kita yang lain. Bukan kerja kita nak kejar jawatan, kejar pangkat. Kerja kita ialah untuk mendapatkan kuasa itu untuk memberi khidmat kepada rakyat. Itu dia Parti Bersatu, tuan-tuan. Betul ke tidak? Parti kita bukan sibuk sangat nak kejar jawatan, siapa nak jadi menteri besar, siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak jadi timbalan Perdana Menteri, sampai sanggup nak memijak orang yang telah memberi jasa kepada kita sendiri. Itu puak-puak lain tu. Kita bukan perangai macam tu. Itu dia sendiri mengaku dia itu Trojan horse. Aku punya malu saya, orang Perak. Saya pun orang Perak. Orang Perak ni betul-betul memang saya tak tahu dah tahun ni apa nak kita ni semua kena mandi bunga lah agaknya. Malu. Orang Perak.
Saya datang daripada Tambun. Malu tak? Halo. Kawan saya Datuk Azhar datang daripada Bagan Datuk. Malu tak? Ada lagi kawan saya datang daripada Larut. Malu tak? Larut. Larut malu. Dia tak malu. Tapi kita ada kita bagian daripada Larut. Jangan kata bersatu mati dia Larut. Tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah kita akan berjaya kerana kita lakukan dengan penuh semangat demi kebaikan kepada rakyat. Kalau kita lakukan perkara itu, barakah akan sampai. Amin. Setiap yang kita lakukan itu akan mendapat berkat. Dan saya yakin kepada rakan-rakan yang tiba-tiba meninggalkan kita, tiba-tiba nak ceraikan kita, sedangkan segala perkara telah kita lakukan, kita bersabar dengan setiap perkara yang mereka lakukan. Kita cuba nak buat baik. Setiap kali kita cuba. Tapi kamu sentiasa nak tinggalkan kami dengan cara-cara yang amat tidak. Ya Allah, susahlah nak cerita. Tapi kepada anda semua saya nak beritahu, kalau itulah yang kamu lakukan dan kamu mengajar, kamu menunjukkan, kamu membawa imej Islam dan sebagainya, percayalah Allah tidak akan meredai kepada mereka yang menzalimi sahabat-sahabat, saudara-saudara mereka sendiri. Saya yakin dan percaya. Kalau tak hari ni, besok. Kalau tak besok, lusa. Tak lusa, tulat. Tuan-tuan, takutlah. Takutlah walaupun kita hari ini berkuasa, kita berpangkat besar, kita ahli parlimen, kita ketua pembangkang dan sebagainya. Janganlah tongkat langit. Percayalah, apabila kamu telah lakukan sesuatu kepada seseorang itu, kamu hina dia, penghinaan itu akan kembali kepada kamu. Tuan-tuan dan perempuan, saya mohon ampun dan maaf. Tapi apa yang saya nak katakan ini ialah Parti Bersatu kami bersama dengan Presiden kami. Dia dah ajar kami tak tahu nak jadi orang yang cakap hebat-hebat. Kami tak tahu nak bergaya-gaya. Kami nak bantu orang kampung, kami nak naikkan pendidikan anak-anak muda kita, nak sediakan peluang pelajaran, nak sediakan peluang peluang perniagaan. Kami nak pastikan kehidupan orang selesa. Itu saja. Kita nak pastikan ada makan minum, tak susah nak cari makan untuk anak bini. Itu yang kita nak kejar untuk rakyat kita. Kita tak ada nak kejar untuk kami diri sendiri, nak kejar nak pangkat. Kita telah buktikan, tuan-tuan dan perempuan. Bila Tan Sri Muhyiddin turun sebagai Perdana Menteri, ada nampak tuan-tuan dan perempuan nampak dia berguling tengah jalan? Tak ada. Tak ada. Bila meja dijatuhkan, saya bangun, saya ucapkan terima kasih kerana pernah memberi saya peluang menjadi pemimpin dalam kerajaan. Pernah tak kita nampak orang kita bersatu di negeri Perak berguling-guling tengah jalan? Ada tak? Ada. Yang berguling tengah jalan dari mana-mana? Kata dalapan. Tuan-tuan, kita tak diajar perkara itu. Bila pemimpin kita dah tunjukkan satu contoh yang baik, kita ikut. Dan kita buat demi rakyat kerana Allah. Ingat, demi rakyat kerana Allah. Tolong tanam dalam hati masing-masing. Bagi tahu kepada semua rakan-rakan jiran tetangga, inilah yang kita cuba lakukan. Saya merayu pada 1 hari bulan Ogos, hari pengundian, marilah sama-sama kita keluar mengundi dan kita undi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, logo bunga raya. Logo apa? Bunga raya. Logo apa? Bunga raya. Jangan lupa pastikan kita lakukan perkara itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.